عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير الحافظا وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Allah telah memberi kesihatan pada kita, di mana nikmat, di antara nikmat besar Allah ialah Allah bagi kita kesihatan. Kerana dengan kesihatan banyak lagi nikmat-nikmat Allah SWT yang kita perolehi. Mudah-mudahan nikmat ini kita dapat pergunakan dengan baik dan kita jadikan modal kita untuk kita menambah pahala amalan kita di hadapan Allah nanti. Syukur kita kepada Allah SWT kerana modal kesihatan, modal takwa dan sebagainya, semuanya itu dikurniakan oleh Allah pada kita. Allah bagi modal pada kita, kita berniaga dengan Allah SWT, kemudian Allah bayar keuntungan daripada kita jual harta benda kita yang Allah bagi. Kita jual tenaga yang Allah bagi, semuanya Allah bagi, kita jual balik pada Allah, dan Allah beri ganjaran pahala pada kita, memberikan ganjaran syurga pada kita. Alhamdulillah, syukur kita juga pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang banyak jasa dia kepada kita. Sampainya Islam pada kita adalah dengan pengorbanan Nabi. Nabi yang berkorban untuk kita, untuk sampaikan ajaran Islam pada kita. Padahal Nabi terima tawaran yang istimewa oleh penduduk Mekah, tapi dengan syarat tinggalkan dakwah Islam. Penduduk Mekah sanggup bagi harta benda dia, segala wang dinar dia, semua diberi, kumpul, beri pada Nabi, sehingga Nabi akan jadi orang yang paling kaya di Mekah. Kalau Nabi nak jadi raja, mereka sanggup melantik Nabi menjadi raja. Apa saja yang Nabi nak, mereka bagi, mereka akan bagi, tapi dengan satu syarat, Nabi kena tinggal dakwah Islamiah. Tapi Nabi tidak tinggalkan. Bahkan Nabi, mereka tawar tu, yang mereka tawar penduduk Mekah, tawar harta benda, wanita dan sebagainya. Tawaran-tawaran itu tidak seberapa sebagaimana yang Nabi kata. Nabi kata pada penduduk Mekah, kafir musyrikin, kalau kamu sekiranya kamu sanggup beri pada aku matahari, mu boleh ambil matahari letak sebelah kanan aku, boleh letak sebelah kiri aku, mu boleh beri benda tu ke aku untuk aku tinggalkan dakwah, nescaya tidak aku akan tinggalkan. Benda yang paling besar, tak ada siapa boleh bentuk tari waktu bumi, walaupun macam-macam madah orang yang bercinta, dia kasih dia, aku akan petik mentari, aku akan jadikan kerongsong di dadamu. Itu kata-kata sahaja. Begitulah pengorbanan Nabi. Dan kita dalam bulan Ramadan ini, kita memperbanyakkan selawat pada Nabi. Dalam solat tarawih kita, berapa kali kita berselawat pada Nabi. Itu selawat
tanda kita cinta pada Nabi. Pasal apa cinta pada Nabi? Kerana cinta Nabi itulah akan menyebabkan Allah juga akan jatuh cinta pada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya semua orang ini hendak kasih kepada Allah SWT, sayang pada Allah SWT, maka ikutlah, fattabi'uni, ikutlah aku. Nabi kata, ikutlah aku, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Tuhan ajar pada Nabi, qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad. Satu keistimewaan juga dalam Al-Quran ini, Tuhan tak sebut nama Nabi. Nama Nabi yang paling banyak dalam Quran disebut ialah Nabi Musa AS. Tuhan sebut nama dia. Tapi Nabi kita Tuhan tak sebut nama, kecuali 4 tempat Tuhan sebut nama. Ada 4 kali Tuhan sebut nama Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi sebut nama Nabi Muhammad. Wa ma Muhammad aba ahadin minkum, dan tidaklah Muhammad itu ayah pada lelaki dewasa kamu. Itu Tuhan sebut nama Nabi juga. Nah, Tuhan kata tidaklah Muhammad itu dia merupakan seorang ayah kepada lelaki dewasa. Kerana Nabi tidak ada anak, tidak ada anak lelaki yang mencapai umur dewasa. Kesemuanya anak-anak lelaki Nabi mati masa kecil. Mati masa kecil. Tak ada hak mati bila dewasa, tak ada. Jadi kerana itu Tuhan turun ayat, dan tidaklah Muhammad itu ayah pada lelaki dewasa kamu. Kerana penduduk pada masa itu telah menganggap Zaid, anak angkat Nabi, sebagai anak Nabi, Zaid bin Muhammad. Maka Tuhan tegur, tak boleh anak angkat. Kalau kita pegang anak angkat, maka bin dia kena bin ayah dia orang dulu, bukan bin ayah angkat dia. Itu Tuhan sebut dalam Quran. Jadi 4 tempat Tuhan sebut nama Muhammad, dan satu tempat lagi Tuhan tak sebut nama Muhammad, Tuhan sebut nama Ahmad. Cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa kata, selepas aku nanti akan ada seorang Nabi lagi, ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Jadi 5 kali. Lain daripada itu tak ada Tuhan sebut nama Muhammad. Dalam Nabi-Nabi lain ada. Dalam Nabi-Nabi lain Tuhan sebut nama banyak. Ya Yahya khudil kitab, wahai Yahya. Tuhan sebut wahai Yahya. Tapi Nabi kita ni tak ada ayat yang menyebut ya Muhammad, tak ada. Cuma cerita tentang Muhammad saja. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Ayat-ayat yang mengatakan ya Muhammad tak ada. Tapi untuk Nabi-Nabi lain ada Tuhan guna ya Ibrahim, ya Yahya. Tuhan sebut wahai Yahya. Tapi Nabi kita tak ada Tuhan sebut ya Muhammad. Pasal apa? Satu kemusykilan pada kita. Pasal apa Tuhan tak sebut ya Muhammad? Adakah Nabi Muhammad lagi? Dah. Tuhan tak sebut tu kerana keistimewaan Nabi kita. Macam kita ada ayah, sebut nama ayah kita.
Kita tak sebut nama ayah kita. Kita akan panggil ayah, panggil panggil daddy ko. Tak akan sebut nama anak, nama ayah. Itu sebagai penghormatan pada